Korang nak keyboard yang ada numpad? Keyboard ni ada numpad. Nak keyboard yang silent click? Keyboard ni silent click. Nak yang ada volume knob? Korang jangan risau, keyboard ni pun ada volume knob. Ini adalah keyboard K1 daripada Mechanic. Jom kita layan dulu unboxing. Dalam kotak korang akan dapat keyboard, USB Type-C and manual sekali. Keyboard ni dia 96% layout and yes, ada volume knob yang function. Dia bagi juga precise and accurate input 26 key anti-ghosting technology. Keyboard ni dia gunakan USB Type-C and kalau korang ada coil cable memang like nice. Material keyboard ni adalah plastik and surprisingly keyboard ni agak berat ya, which mean quality dia memang bagus. Keyboard ni dia silent click macam yang aku cakap tadi sebab dia gunakan silent membrane key. So kalau korang tak suka keyboard yang bising-bising tu, aku rasa korang boleh grab keyboard ni. Berminat aku akan sediakan link dekat profile aku, korang boleh usah. And I see you guys in the next video. Bye bye.